Okay, ramai betul yang komen dekat video aku. So, aku review sebuah filem daripada Thailand ni. Yang baru keluar kat Netflix, filem yang bertajuk In Youth We Trust. Okay, so filem ni dia mengisahkan tentang seorang lelaki bernama Puat. Dia ni seorang lelaki, budak lelaki yang dibesarkan dalam keadaan yang miskin. Ibu dia, mak dia sendiri jual dadah demi membesarkan Puat ni. Dan Puat ni sendiri membesar dalam satu kawasan yang sangat bermasalah lah. So, apa yang Puat ni boleh buat cuma bertahan. Dengan keadaan sekeliling dia, orang menekan dia, dan selepas tu mak dia kena tangkap pula. Dia cuba nak membesar dalam keadaan yang tak ada masalah. Tapi disebabkan dia tekan, satu hari Puat ni buat decision yang mengubah hidup dia. Selama ni dia boleh bertahan, tapi disebabkan satu keputusan yang dia buat ni, hidup dia terus musnah. Dia pergi tembak seseorang yang tekan dia, yang hina dia, yang hina mak dia, dan Puat dimasukkan ke penjara. Tapi kesengsaraan Puat tak berhenti kat situ. Dalam penjara, Puat diseksa. Warden penjara ni pun macam tak ada hati perut. Dia letakkan Puat dalam kelompok orang-orang yang bermasalah. Walaupun ada dua kelompok, satu blok ni orang-orang tahanan yang bermasalah, gangster-gangster. Tapi ada satu lagi blok yang kurang ganas lah, masih lagi ada hati perut. Tapi Puat ni diletakkan dalam kelompok gangster-gangster ni. So apa lagi, hari-hari kena henyak, hari-hari kena pukul, hari-hari kena bully. So kalau korang nak tahu macam mana Puat ni teruskan kehidupan dia dalam penjara tu, dan adakah Puat akan terus hidup, akan terus survive dalam keadaan penjara yang penuh dengan seksaan macam ni, yang tu kau kena tengok sendiri filem yang bertajuk In Youth We Trust, sebuah filem crime daripada Thailand yang baru keluar dekat Netflix. Sebuah filem yang menggunakan pendekatan klasik. Filem ni cuma mengetengahkan masalah sosial, masalah orang-orang dalam penjara yang kita dah banyak tonton dalam filem-filem sebelum ni. Masalah sosial, dadah, gangster, dan keadaan dalam penjara yang penuh dengan huru-hara. Tiap hari bergaduh, tiap hari bergasak, ada urutan sini sana dengan bawa senjata dan sebagainya. Mana-mana filem tentang penjara biasanya akan ketengahkan tentang isu-isu ni. Bagi aku filem ni cuma nak tunjukkan surface level tentang masalah-masalah yang berlaku. Tak ada apa yang istimewa bagi aku tentang plot untuk cerita ni. Fighting scene, screenplay pun bagi aku agak membosankan. Cuma aku rasa aku boleh puji tentang lakonan lah. Itu je satu benda yang aku rasa aku enjoy tentang filem ni. Dan rating aku untuk filem ni, kalau korang nak tahu, korang boleh tengok dekat website Kotak Nyaman. Korang boleh pergi ke website www.kotaknyaman.com, dan dekat website tu pun korang boleh tinggalkan komen korang, rating korang, review korang sendiri tentang apa-apa movie, series yang korang dah tonton. Movie yang aku belum tonton, aku belum review pun, korang boleh review dulu. Korang boleh pergi je dekat website www.kotaknyaman.com. So apa pendapat korang tentang cerita In Youth We Trust ni? Cuba komen kat bawah. Nyaman.